Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Yang berhormat Datin Sri Wan Azizah, berbahagia Dr. Syed Husin, sahabat saya Dr. Hatta, seluruh rakan-rakan pimpinan pertubuhan bukan kerajaan, hadirin hadirat. Saya bersyukur dapat hadir mengambil bahagian pada malam ini. Saya juga gembira dapat kembali bertemu dengan ramai rakan-rakan. Sudah agak lama saya tidak menyampaikan ucapan di kawasan Lemah Kelang. Saya baru saja menghadiri satu majlis di kawasan pedalaman Kedah, Lubuk Perong namanya, menerima 79 ahli baru keadilan dengan terbubarnya cawangan di Lubuk Perong. Lubuk Perong ialah satu kawasan berhampiran dengan Kampung Barokah, dekat dengan Derian Daun. Saudara yang saya hormati sekalian, saya juga nak ucapkan terima kasih kepada penganjur jemputan yang sekaligus memberi peluang untuk saya mengambil bahagian pada malam ini. Pada sekitar 10 minit, kita ingin mengajak semua bahawa satu hakikat kekuatan pada gerakan reformasi ini ialah ciri kepelbagaian. Yang menjadi pendukung dan tonggak kepada gerakan ini adalah rakyat. Berbilang kaum, berbilang agama, berbilang pangkat dan kedudukan. Di sebalik kepelbagaian ini, kita mendukung cita-cita yang sama. Kalau ianya berkaitan dengan Saudara Anwar, kita mahu Saudara Anwar kembali bebas bersama kita dan memimpin negara. Kalau ianya berkaitan dengan negara Malaysia yang tercinta, kita harap sistem dan tunggak institusi negara yang telah lama ronyeh dan punah dapat kembali diperbetulkan. Kita telah menyaksikan kerosakan yang maha dahsyat pada institusi kehakiman, institusi kepolisian, institusi media dan institusi pengendali badan pilihan raya. Sebab itu kita mimpikan sebuah negara yang kembali dihormati, di mana rakyat yang mendiami negara itu akan dapat terjamin kehidupannya. Hadirin yang dihormati sekalian, pada kepelbagaian yang saya maksudkan tadi, kekuatan kita ialah kerana kita masih terus menghormati sumbangan daripada pelbagai pihak. Kalau kita memilih jalan politik, secara peribadi saya memilih jalan politik, menganggotai dan memegang jawatan dalam sebuah parti politik yang bercita-cita mengambil alih kuasa politik melalui jalan pilihan raya. Maka tanggungjawab saya dan tanggungjawab kita yang memilih jalan ini ialah berusaha keras menyemarakkan maklumat, meningkatkan sokongan kepada parti, menubuhkan cawangan, dan menjelang musim pilihan raya, kita seharusnya memikul amanah memperkukuhkan jentera pilihan raya, memperkemaskan pakatan sesama kita. Pada saat nanti kita mendepani pilihan raya, kita sudah pun berada pada tahap siap siaga. Pada kita yang memilih jalan melalui usaha pelbagai pihak seperti pertubuhan bukan kerajaan, mereka juga punya peranan yang tidak kurang pentingnya. Begitulah di kalangan sahabat-sahabat kita yang menggelar diri mereka sebagai aktivis reformasi. Sumbangan mereka juga amat besar maknanya. Di Lubuk Perong yang saya maksudkan tadi, ketuanya adalah seorang pemandu bas. Saya tanya kepadanya kenapa bertindak untuk keluar UMNO setelah lebih 4 tahun. Katanya, beliau bimbang masa depan anak-anak dia. Yang paling besar umur 5 tahun, yang paling kecil umur 9 bulan. 5 orang anak. Kahwin baru 6 tahun, biasa orang kampung rapat. Seorang pemandu bas terdetik hatinya untuk terkalih bersama kita. Sudah tentu Anwar Ibrahim tak kenal dia.
tetapi memilih untuk menyertai keadilan, menjadikan cawangan yang ke-7 baru dalam Parlimen Padang Terap. Masih jauh langkah kita, tetapi kita menghargai sokongan seperti itu. Di sana ramai rakan-rakan kita di peringkat antarabangsa juga memberikan sokongan yang tidak pernah terputus. Baru petang tadi saya menerima satu kiriman email dari seorang rakan yang dulunya belajar di Universiti Islam Antarabangsa, sekarang sudah pun balik ke negerinya bekerja sebagai seorang ahli profesional. Beliau memaklumkan kepada saya, di kalangan alumni pelajar-pelajar lepasan Universiti Islam Antarabangsa, mereka telah pun menubuhkan satu kempen bebas Anwar, baru dilancarkan 2-3 minggu lepas, dengan memulakan langkah secara tersusun menghantar email kepada Perdana Menteri baru Daulah Badawi untuk segera membebaskan saudara Anwar. Pada pertengahan Januari depan, International Parliamentary Union (IPU), sebuah pertubuhan yang saya anggap sebagai the most responsive body, every year without fail, sentiasa mengenengahkan isu Anwar. Dan untuk kesekian kalinya pada pertengahan Januari tahun depan, mereka juga akan mengenengahkan isu ini dengan meminta Parlimen Malaysia bertanggungjawab tentang maklumat yang salah, maklumat yang songsang. Kononnya saudara Anwar menikmati kemudahan yang sangat baik, sebuah gimnasium yang sangat luas katanya, untuk melalui proses riadah memulihkan sakit tulang belakangnya. IPU ini juga sebuah pertubuhan yang kita anggap sering mengenengahkan isu ini. Seperkara lagi, baru 11 hari laman web Free Anwar Campaign tidak selalu diupdatekan, baru 11 hari. Buat saya yang selalu menghadiri program-program di kampung, bahan ini merupakan satu bahan yang sangat bermakna. 11 hari menjadikan saya agak handicap untuk mendapatkan bahan-bahan terbaru. Dalam tempoh 11 hari FSC tidak diupdatekan. Khabarnya beberapa pertubuhan antarabangsa segera memaklumkan dan meminta agar ianya diteruskan. Ini termasuklah daripada British Broadcasting Corporation, di mana bosnya sendiri telah menelpon untuk bertanya khabar kenapa, apa gerangan FSC website ini yang menjadi sumber mengenengahkan banyak maklumat terbaru tentang saudara Anwar. Begitu juga sebuah pertubuhan yang dinamakan sebagai Reporters Without Boundaries, wartawan tanpa sempadan ini, sebuah pertubuhan yang berpengkalan di Perancis juga. Kita segera memaklumkan kepada mereka, tak kala kita mendedahkan satu penipuan siaran televisyen Australia yang kemudiannya dipetik oleh bernama, kemudian menuduh saudara Anwar secara tidak bertanggungjawab dengan mengaitkan saudara Anwar dengan gerakan teroris antarabangsa. Berita itu menjadi hangat untuk 2-3 minggu dalam media tempatan dengan memetik sumber daripada sebuah saluran TV di Australia. Dan apabila FSC website secara berkesan membidas dan mendedahkan dalang di sebalik niat jahat ini, kemudiannya membawa kepada 11 hari laman web FSC ini terpaksa ditutup. Dan hari ini dengan berkat sokongan semua, 2 lagi laman web yang mempunyai cita-cita dan mendukung hasrat yang sama, yaitu freeanwar.com dan freeanwar.net, telah pun kembali beroperasi dengan lebih aktif. Rupa-rupanya hadirin yang dihormati sekalian, bukan saja di Malaysia, bahkan di seluruh dunia, manusia bernama Anwar ini terus menangkap imajinasi orang yang cintakan keadilan. Hadirin yang dihormati sekalian, sekali lagi sebelum berundur, sebagai aktivis yang memilih saluran parti politik, saya menggesa kita semua untuk segera memperkemaskan barisan dan memantapkan pakatan kita. Pilihan raya kali ini mempunyai kesan yang sangat besar buat kita. Ada 2 kemungkinan yang mungkin kita sebut. Saudara Anwar boleh bebas dan saudara Anwar boleh tidak bebas.
Dan kalau kita memilih jalan politik kepartaian, jalan politik itu boleh menyumbang pada Anwar bebas atau Anwar tidak bebas. Takdir kata pilihan raya ke-11 menyaksikan kemenangan besar menjadi milik kita. Kerajaan terpaksa memikir berkali-kali. Sedangkan Anwar di dalam, parti-parti yang mendukungnya masih terus membina kekuatan dan sokongan rakyat, maka tak ada makna kita simpan dia di dalam. Lebih baik kita segera bebaskan dia. Itu satu kemungkinan. Kemungkinan yang kedua ialah kita menang besar, Anwar mungkin terus di dalam. Ketika dia masih di dalam, pengaruhnya terus berakar umbi, lebih baik kita terus tahan dia di sana. Ada satu lagi kemungkinan selepas pilihan raya, kita kalah teruk. Kalah teruk kita yang memilih jalan politik akan memberikan dua kesan kepada Anwar bebas atau tidak. Anwar mungkin terus berada di dalam lantaran pemerintah berpendapat pengaruhnya sudah tidak ada lagi. Parti politik yang mendukung antara jalan perjuangannya mendukung pembebasan Anwar sudah tidak lagi mendapat sokongan rakyat. Tak guna kita simpan Anwar di dalam, Anwar boleh bebas. Satu kemungkinan lagi setelah kita kalah teruk ialah Anwar boleh bebas, iaitu parti yang mendukungnya sudah tidak lagi menjadi ancaman, maka lebih baik bebaskan saja Anwar. Apa juga kemungkinan, saya dengan penuh rasa tanggungjawab mengambil peluang ini, terutama kepada aktivis politik yang memilih jalan pilihan raya. Pilihan raya yang semakin tiba menjadi ujian getir buat kita. Maklumat diperhebatkan, jentera pilihan raya dimantapkan. Ini saja jalan yang boleh menyaingi penipuan parti pemerintah untuk terus berkuasa. Apapun, kita juga harus belajar meraihkan, menghormati dan menghargai sumbangan pelbagai pihak. Jalan politik cuma satu jalan, di sana banyak lagi jalan. Semoga kitab sikap keterbukaan ini akan memberikan sumbangan ke arah mengukuhkan lagi gerakan reformasi yang mendukung cita-cita yang jauh lebih besar untuk melihat sebuah negara Malaysia yang lebih aman, lebih damai, lebih menghormati hak-hak rakyat, dan pemimpin merasakan bahawa semasa memegang amanah kepimpinan, ia wajib menunaikan amanah kepada rakyat, dan pada hari pembalasan nanti dia juga bertanggungjawab kepada mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Dengan peringatan itu saya mohon berundur dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera. Saudara pengerusi majlis, Saudara Badrul yang saya kasihi, yang kita semua kasihi, yang berhormat Datin Seri Dr. Wan Azizah Ismail, Presiden Parti Keadilan Nasional, dan seluruh pimpinan. Yang berbahagia Dr. Syed Hussein Ali, Presiden Parti Rakyat Malaysia, dan seluruh pimpinan. Yang saya kasihi sahabat saya Dr. Hatta Ramli mewakili PAS, Dr. Nasir dan rakan-rakan, aktivis reformis, NGOs, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, kita memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita berhimpun dalam satu perhimpunan yang saya kira cukup bersejarah dan cukup bermakna bagi perjuangan kita. Ramai teman-teman telah menyebut tadi bagaimana rasa gembiranya kita pada malam ini melihat gabungan dan kekuatan baru, yang lama dan yang baru, yang telah berdepan dengan pelbagai bentuk penindasan dan kezaliman kerajaan Barisan Nasional, yang pernah dibelasah, yang pernah merengkuk dalam penjara dan lokap, dan yang lebih menyentuh perasaan kita pada malam ini kerana ramai bukan Melayu turut mendukung perjuangan kita pada malam ini.
Yang lebih bermakna bagi saya ialah apabila seorang insan yang bernama Anwar bin Ibrahim, yang telah dilontarkan dengan berbagai bentuk tuduhan, tohmahan, fitnah, sehingga kerajaan terpaksa mereka cipta bukti untuk membolehkan beliau disumbat ke dalam penjara. Setelah 5 tahun beliau merengkuk dalam penjara, tetapi hari ini jelas rakyat pelbagai kaum di dalam negara kita masih lagi mendukung perjuangan insan yang bernama Anwar bin Ibrahim. Bukan sahaja pendukung Barisan Alternatif, bukan sahaja majoriti rakyat dalam negara, tetapi saya berani nyatakan ramai ahli-ahli UMNO dan Barisan Nasional sendiri mengakui, apatah lagi dalam keadaan kita berdepan dengan kepimpinan yang lemah pada hari ini, bahawa Anwar perlu segera dikembalikan untuk memimpin rakyat dan negara ini. Di dalam UMNO sendiri, Anwar masih menjadi perhitungan politik mereka. Di pentas antarabangsa yang sebahagiannya disentuh oleh saudara Saifuddin sebentar tadi, masih lagi menjadi perbahasan terbuka tentang Anwar bin Ibrahim. Persoalannya, tuan-tuan dan puan-puan, mengapa ini berlaku? Mengapa seorang insan yang sudah merengkuk 5 tahun, yang dipisahkan daripada keluarga dan rakyat, masih lagi menjadi pertimbangan dan perhitungan? Kerana Anwar bukan sahaja seorang ahli politik, tetapi Anwar adalah man of visions dan juga seorang pemimpin negarawan yang seharusnya kembali untuk memimpin rakyat dan dunia pada hari ini. Hari ini kita bicara soal politik baru, Malaysia baru. Barisan Alternatif juga telah melancarkan dalam konvensyen baru-baru lalu untuk menterjemahkan politik baru dalam konsep membina Malaysia baru. Tetapi berani saya nyatakan di sini, ini bukan satu benda dan perkara yang baru. Anwar telah pun mengilhamkan dan mencetuskan gagasan ini dari dalam kerajaan lagi. Dalam sebuah buku beliau yang bertajuk Asian Renaissance, Kebangkitan Asia, yang mengupas soal prinsip Islam yang universal, keadilan sejagat, masyarakat madani, non-racial politics, semua telah dikupas ketika beliau berada di dalam kerajaan. Sebab itu kalau ada mereka yang mengatakan Anwar melaungkan soal reformasi, Anwar membicarakan soal rasuah hanya setelah tergelincir daripada kerajaan, ini suara-suara yang tidak mengikuti sejarah. Anwar telah menyentuh dan mengupas isu ini ketika berada di tampuk kerajaan, sehingga beliau terpaksa membayar harga yang cukup mahal apabila beliau dihantar ke penjara Sungai Buloh kerana beliau menyinggung banyak dasar-dasar UMNO, khususnya Dr. Mahathir bin Mohamad sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, mengapa Anwar setelah 5 tahun masih mendapat dukungan rakyat? Bagi saya sebagai orang yang disebut oleh saudara Badrul sebentar tadi, agak dekat dengan beliau dalam kesempatan saya berkhidmat dengan beliau selama 12 tahun. Saya mengenali beliau sebagai seorang yang ada prinsip. Sebab itu, apabila kerajaan terpaksa menggunakan pelbagai cara untuk memfitnah beliau, untuk mendakwa beliau, sehingga terpaksa menggunakan adik saya sendiri, tetapi saya terpaksa bangun mempertahankan bahawa Anwar adalah seorang insan yang bersih dan berprinsip. Ini pengorbanan yang terpaksa saya lakukan.
Saya terpaksa berpisah dengan keluarga kerana mempertahankan saudara Anwar bin Ibrahim. He is a noble man, seorang yang bersih, yang ada prinsip, yang berjuang untuk rakyat. Beliau melakukan reformasi bukan 1998. Beliau melakukan reformasi daripada dalam kerajaan dan luar kerajaan. Ketika zaman angkatan beliau, di zaman remaja beliau, di zaman persekolahan beliau, sehinggalah beliau diangkat menjadi timbalan Perdana Menteri dan timbalan Presiden. Dalam perhimpunan UMNO beliau bicara soal reformasi. Tetapi kekuatan yang ada kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau tak cepat melatah. Beliau tidak cepat menghukum orang lain. Beliau tidak pernah mendabik dada, aku saja yang betul, orang lain salah. Beliau tidak pernah mendabik dada, aku saja yang pandai, orang lain tidak pandai. Tetapi kekuatan Anwar Ibrahim ialah beliau senantiasa menjinakkan musuh dan lawannya supaya mereka faham prinsip dan dasarnya, dan akhirnya mereka dapat bersama-sama dengan kita. Sebab itu saya menganjurkan kita pada hari ini, marilah kita gabungkan seluruh kekuatan. Dalaman parti baik, luaran parti baik, aktivis baik, NGOs baik, kerana musuh kita hanya satu. Musuh kita bukan sesama kita, musuh kita ialah UMNO dan Barisan Nasional yang harus kita kebumikan dalam pilihan raya yang akan datang. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, dalam kesempatan yang singkat ini, ingin saya mengingatkan diri saya sendiri dan seluruh pendukung dan ahli-ahli parti. Perjuangan kita bukan hanya untuk satu pilihan raya. Perjuangan kita bukan hanya untuk satu atau dua pilihan raya. Perjuangan kita merupakan satu perjuangan yang cukup panjang dan jauh. Kita berdepan dengan kerajaan yang telah lama memerintah, yang cukup zalim, yang menekan rakyat lebih 50 tahun. Maka walaupun kita kalah dalam satu pilihan raya, insya-Allah dengan kekuatan istiqamah komitmen kita, kita boleh menang dalam pilihan raya yang akan datang, insya-Allah. Yang penting, jangan kita lemah semangat, jangan kita mengadu domba, jangan kita cepat merajuk. Orang yang cepat merajuk dan melatah tidak ada tempat di dalam perjuangan. Orang yang memikirkan diri sendiri dan kepentingan diri dan kelompok tidak ada tempat di dalam perjuangan. Kita mahu seluruh kekuatan bangun untuk mempertahankan prinsip dan dasar parti. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, satu lagi perkara yang saya sentiasa mengingatkan diri saya, kebimbangan saya ialah apa akan jadi kepada kita kalau saudara Anwar tidak dibebaskan. Saya bimbang kita berjuang semata-mata Anwar berada di depan mata kita. Saya bimbang kita berjuang bersungguh-sungguh meletakkan harapan yang cukup tinggi untuk membebaskan Anwar bin Ibrahim. Memang itu menjadi pendekatan kita dan prioriti kita. Tetapi katakanlah dalam keadaan hari ini, kepimpinan yang lemah, yang tidak ada prinsip, yang takut, maka mereka tidak membebaskan Datuk Seri Anwar Ibrahim, apakah kita akan meninggalkan perjuangan ini? Malahan bagi saya, sekiranya Anwar tidak dibebaskan, ini menjadi justifikasi kepada kita untuk terus berjuang menegakkan keadilan dan kebenaran, menguatkan barisan kita untuk bersama-sama menentang kepimpinan yang baru ini. Saya memberi amaran kepada Abdullah bin Badawi. Saya tahu propaganda yang sedang dilancarkan hari ini untuk menonjolkan imej yang baik, imej yang lembut, menjadi imam. Saya mendukung seorang Perdana Menteri menjadi imam, tetapi tidak cukup sekadar menjadi imam. Sebagai Perdana Menteri, dia harus buat lebih daripada itu. Kalau kita hari ini
berada di sini dengan kekuatan baru dan semangat baru dan kejayaan yang telah kita capai sebelum ini, yang telah disentuh oleh teman-teman tadi, sehingga seorang diktator rejim Dr. Mahathir dengan kekuatan beliau yang boleh menguasai kerajaan, institusi kehakiman, menguasai jabatan polis, menguasai jabatan peguam negara pun boleh lari sebelum tamat tempoh perkhidmatan. Saya percaya kalau kita terus-menerus berhimpun seperti ini, dalam tempoh setahun Abdullah Badawi juga terpaksa meninggalkan Putrajaya dan jawatan yang dipikul oleh beliau. Kalau betul beliau mahu menunjukkan image yang baik, image Islam, kepimpinan yang baik, tidak ada jalan lain melainkan dalam tempoh yang terdekat Anwar mesti dibebaskan dari penjara Sungai Buloh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, saya ingin memaklumkan bahawa suara reformasi yang kita laungkan dalam Dewan ini dan seluruh negara selama 5 tahun tidak pernah terkubur. Mungkin pendekatannya berbeza, kerana kita mesti faham apa makna reformasi. Reformasi bukan sekadar laungan. Laungan itu membakar semangat kita, tetapi reformasi harus diterjemahkan dalam bentuk amalan dan tindakan daripada semua sudut. Kerana kita harus mengepung kerajaan UMNO dan Barisan Nasional daripada semua sudut, semua pendekatan, meyakinkan rakyat, menterjemahkan dasar kita kepada rakyat supaya mereka faham, dan apabila mereka faham, mereka akan bersama-sama dengan kita. Inilah reformasi yang hendak kita laksanakan. Reformasi yang ada akar umbi, reformasi yang ada makna, bukan sekadar semangat, tetapi semangat yang dibakar harus diterjemahkan dalam bentuk amalan, program dan aktiviti bersama dalam semua bentuk pendekatan dan program parti, khususnya dalam keadilan dan barisan alternatif. Saya percaya kalau pilihan raya diadakan dalam masa yang terdekat ini, walaupun saya tidak nampak terlalu dekat, kerana masalah dalaman mereka juga cukup parah, cukup kronik, tetapi sebagai sebuah parti politik kita harus bersedia daripada semua. Alhamdulillah, perbincangan kita dengan rakan-rakan dalam PAS sudah masuk fasa yang terakhir, dan kita insya-Allah kalau boleh sebelum penghujung tahun ini kita selesaikan pembahagian kerusi di seluruh negara supaya jentera kita dapat fokus di kawasan-kawasan yang berkenaan. Sekarang ini dalam keadaan di mana kita sedang senaraikan calon-calon pilihan raya. Kalau saya tengok malam ini memang ramai yang layak menjadi calon, tapi kerusi tak berapa nak cukup. Ini kekuatan kita. Perwatakan kepelbagaian tadi yang disebut oleh teman-teman. Kita ada yang bekas ahli politik, kita ada yang bekas NGOs, kita ada orang yang tak pernah berpolitik, tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim telah berjaya menyatukan semua kelompok dalam masyarakat ini untuk bangun menegakkan keadilan dan kebenaran. Inilah kekuatan dalaman yang ada kepada kita yang dapat menjamin masa depan BA ataupun keadilan yang lebih cerah. Saya mendoakan semoga hasrat dan cita-cita kita pada malam ini akan dilaksanakan, akan dimakbulkan oleh Tuhan insya-Allah. Kerana sudah 5 tahun pemimpin yang kita kasihi, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dipisahkan dengan kita. Namun dalam keterbatasan beliau, keadaan beliau, kesihatan beliau, semangatnya masih tinggi untuk melihat perubahan berlaku. Kita mahu semangat ini juga dikongsi bersama dengan semua rakan-rakan di luar. Kalau orang yang di dalam ada semangat, di luar harus lebih daripada itu.
Dan saya sebut tadi, suara kita bukan saja berkumandang di sini, bukan sahaja berkumandang di Permatang Pauh, di Selangor, di Pulau Pinang, di Kedah, Kelantan, Terengganu, tetapi suara ini sudah sampai ke seluruh pelosok negara. Dalam lawatan kerja Yang Berhormat Presiden Keadilan beberapa bulan yang lalu ke Amerika Syarikat, buat kali pertama dalam sejarah Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Kofi Annan menerima kunjungan Presiden Parti Keadilan di Bandaraya New York. Biasanya Kofi Annan tidak bertemu dengan parti pembangkang. Dia terpaksa menjaga seluruh negara. Dia bukan jaga satu negara, tetapi kerana dunia mengakui, dunia mengiktiraf perjuangan kita dalam reformasi ini, dalam keadilan baik, dalam BA baik, maka Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah memberikan penghormatan kepada kita untuk mendengar apakah dasar kita, apakah pendekatan kita, kerana mereka tahu dalam masa yang terdekat insya-Allah semangat yang ditunjukkan pada malam ini akan diterjemahkan dalam pilihan raya yang akan datang untuk memberi kemenangan kepada Barisan Alternatif insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya berharap semangat pada malam ini akan diteruskan di negeri-negeri yang lain. Pelancaran yang dibuat pada malam ini merupakan satu isyarat awal kepada Abdullah bin Badawi bahawa Anwar masih relevan. Apa yang dilaporkan dalam akhbar The Star 2 hari yang lepas, akhbar itu juga mengakui bahawa Anwar masih relevan dan isu Anwar mesti diselesaikan dengan segera. Dengan semangat itu, dengan kata-kata itu, saya mengucapkan tahniah kepada penganjur pada malam ini yang telah berjaya menghimpunkan semua kekuatan, aktivis parti, aktivis reformis, NGOs, pimpinan parti, politik, tuan-tuan dan puan-puan dalam semangat baru, kekuatan baru untuk menghadapi cabaran baru dengan kepimpinan baru, dan insya-Allah semangat inilah yang akan menjamin kemenangan kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Muliakan saudara Badrul selaku pengurusi majlis yang dikasihi, Berhormat Datin Seri Tuan Azizah Wan Ismail, Presiden Parti Keadilan Rakyat, Bahagia Dr. Syed Hussein Ali, Saudara Dr. Hatta, Saudara Dr. Nasir, rakan-rakan pimpinan, Saudara Tian Chua yang baru saja melancarkan fasa baru gerakan reformasi, tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang saya kasih sekalian. Saya mohon untuk mulakan ucapan saya pada malam ini dengan membaca amanat daripada Sungai Buloh yang diminta untuk saya membacakan pada malam ini. Abdullah muncul dengan menjanjikan pentadbiran terbuka, adil, prihatin terhadap masalah rakyat dan tegas tentang rasuah. Justru kita menegaskan tindakan konsisten dan jangan hanya retorik dan ungkapan kosong. Ada yang menyatakan agak terlalu awal untuk kita menilai kepimpinan beliau, dan saya kira ada kebenarannya. Tetapi sekurang-kurangnya amalan zalim rejim terdahulu mesti dihentikan.
Ini termasuk cara penghakiman ke atas Irene Fernandez, penahanan sewenang-wenangnya ke atas pelajar di bawah ISA, ugutan kerana puluhan kes tergantung terhadap Izam Azmin Tenchua Zuna serta yang lain-lain. Begitu juga dengan tindakan menyambung penahanan saudara Nick Adli tanpa alasan kukuh, pengkongan media yang berlebihan serta cacian dan fitnah terhadap pembangkang. Juga meneruskan acara pesta-pestaan mewah dan membazir. Abdullah menonjolkan sosok sederhana. Kita juga mengalukan ketegasan beliau menentang amalan rasuah. Walaupun setakat ini tindakan tidak menjerat ikan jerung, tetapi terbatas kepada ikan bilis. Penangguhan landasan berkembang, meskipun ia dikaitkan dengan bantahan keras pemerintah India dan China yang mengugut untuk tidak mengimport kelapa sawit. Namun kita menganggap keputusan itu sebagai suatu yang bijak. Ia mengesahkan sebenarnya pendirian kita selama ini yang menentang projek mega dan megah serta mengorbankan kepentingan rakyat terbanyak. Beliau juga kelihatan menghormati ulama dan agama, termasuk mengimamkan solat. Kita harus menyambutnya dengan baik sangka atau husnuzon. Namun ini mengingatkan saya mengenai kupasan ulama tersohor zaman silam, Syekh Daud Fatani, yang menulis mengenai solat dalam Munyatin Musalli. Lihat kebijaksanaan ulama yang membicarakan soal ibadah dalam konteks ritual, tetapi mengakhiri kitab dengan mengupas dalam Tatminul Faidah mengenai imam adil, menukil dari surah Shad ayat 26 mengenai hukuman yang benar mengenai hukuman yang benar antara manusia dan jangan mengikut hawa nafsu. Walau menulis dalam tahun 1442 Hijrah atau 1826 Masihi, beliau merujuk kepada hadis, pengalaman para sahabat, hikmah dari Babilonia, Kaisar Kristian dan Iskandar Zulkarnain. Ini patut mengingatkan kita semua, terutamanya kepimpinan, bahawa soal ibadah termasuk solat mesti dikaitkan dengan menyempurnakan usaha dan tindakan menegakkan keadilan. Tidak didorong oleh nafsu serakah mempertahan kuasa sehingga sanggup memijak dan menganiaya sesiapa. Demikian juga kaitan solat dengan isu keadilan. Pada hemat saya, hal ini yang perlu dirungkai dalam fiqh aulawiyah, tidak seperti mana yang cuba dikupas sembrono mempertahankan segala ketidakadilan, rasuah dan penyelewengan. Maka seharusnya semangat kerjasama dan muafakat menjurus kepada prinsip tersebut dan maslahah rakyat. Ini berbeza dengan apa yang digembar-gemburkan akhir-akhir ini mengenai rundingan antara parti tanpa sebarang asas. Bahkan yang disesalkan ialah apabila beberapa tokoh keadilan sendiri difitnah kononnya sanggup menerima dana dan dijanjikan jawatan dalam kerajaan. Wallahil azim, saya yakin dengan kebenaran dan bahawa mahkamah syariah atau sivil yang adil sahaja yang akan membebaskan saya. Justru adalah zalim bagi sesiapa terus menfitnah saya atau ingin menggadai kebebasan saya untuk kepentingan mana-mana pribadi. Anwar Ibrahim, Penjara Sungai Buloh. Saudara yang saya kasih sekalian,
Saya ingin nyatakan penghargaan kepada teman-teman penganjur yang menganjurkan pelancaran ini. Juga kepada teman-teman NGO yang secara konsisten bergerak maju dengan kesungguhan yang cukup nyata untuk terus menobat dan mertabatkan Anwar Ibrahim ini. Dalam suasana kita pemimpin-pemimpin politik agak sedikit ribut dan kecoh dengan pengagihan kerusi, dengan cerita tentang tarikh pilihan raya dari satu nujum ke satu nujum, bercerita juga tentang dan kadang-kala sehingga berbalah tentang persoalan siapa yang seharusnya menguasai negeri itu. Dan ini saya merasa cukup terharu kerana ada kelompok kecil tetapi cukup tegas anak-anak muda aktivis ini yang yakin dan punya keberanian untuk membawa balik kita ke landasan asal. Apa dia landasan asal? Ialah untuk membawa balik kita untuk berjuang menegakkan keadilan dan kebenaran. Ini yang saya cukup hargai. Tentunya mereka tidak punya motif politik, kerana mereka bukan orang politik. Rata-rata mereka ada yang tak pernah masuk parti dari mula reformasi, sebelumnya dan selepasnya. Tidak pernah. Tentunya mereka tidak punya motif politik. Tetapi dari segi politiknya sekalipun, apa yang mereka lakukan membawa kita ke landasan asal perjuangan reformasi ini. Dari segi politiknya pun sebenarnya merupakan satu kesan, satu tindakan yang cukup tepat, yang membawa impak yang cukup besar sebenarnya dalam politik negara. Saya sedikit pun tidak mempertikaikan keikhlasan mereka. Saya tahu yang ada di damir mereka ialah untuk terus menegakkan kebenaran dan keadilan, untuk tertegak. Yang ada pada mereka ialah untuk yang dianiaya, yang diazalimi ini terus dibela. Ini yang ada pada mereka. Tetapi dari segi politiknya, dalam kenaifan mereka yang berjuang atas semata-mata asas ini, kita sebagai pemimpin politik seharusnya insaf bahawa dari segi politiknya sekalipun, perjuangan membebaskan Anwar Ibrahim ini merupakan perjuangan yang paling penting, yang memberi impak yang paling besar dalam politik negara kita semenjak merdeka. Ini yang harus kita pahami. Ya, kita dengar ada suara-suara sumbang. 5 tahun, itu 5 tahun dulu katanya. Bagaimana gelombang rakyat yang cukup besar, kebangkitan rakyat yang tidak pernah kita saksikan sebelum ini semenjak merdeka. Dan juga diterjemahkan dengan undi, peralihan undi pada tahun 1999. Peralihan undi yang paling besar yang tidak pernah diperlihatkan sebelum ini. Satu fenomena yang cukup luar biasa, impaknya besar, yang seharusnya menjadi iktibar kita. Tetapi ada juga suara-suara sinis kalangan pemimpin politik. Saya berani sebut sebab saya orang politik. Saya juga kalangan pimpinan politik. Ada yang kata, oh ya itu dulu, sekarang 5 tahun sudah berlalu, isunya sudah basi. Sebab itu ada juga yang segan-segan mau bicara tentang Anwar. Ada juga di kalangan kita yang sampai tersebut, sama ada tersasul atau tidak, bahwa Anwar ini sudah tidak relevan pada masa ini. Ada di kalangan kita. Dan ada juga yang cuma mencari isu-isu lain yang belum tentu impaknya sebesar isu Anwar. Dan kalau kita tengok daripada politik, sejarah politik negara, bukan sekadar 5 tahun, 50 tahun yang lalu, tidak ada satu isu pun yang membawa impak politik yang sebesar Anwar Ibrahim ini. Tidak ada. Ada yang kata mood rakyat sudah berubah.
maka kita harus ikut mood rakyat. Rakyat bahu yang lain. Persoalannya, mengapa kita yang memimpin rakyat? Mengapa kita yang di barisan hadapan apabila ratusan ribu rakyat yang bangkit untuk menegakkan keadilan untuk Anwar Ibrahim? Kita di depan, seperti yang disebut oleh Dr. Hatta dulu, masih majlis pelancaran gerak. Kita di depan, pimpinan politik di depan. Apakah kerana pada masa itu ada mood rakyat? Sekarang ini sudah tidak ada mood rakyat, maka kita belakangkan Anwar. Siapa yang ikut siapa? Kita pimpinan ikut rakyat ataupun rakyat mengikut pimpinan? Ini persoalannya yang seharus kita jawab pada malam ini. Sejarah politik dunia juga memperlihatkan tidak ada salahnya kita terus membela seorang individu atas nama perjuangan. Mandela, perjuangan apartheid, membebaskan kulit hitam di Afrika Selatan, mendapat impak yang jauh lebih besar apabila Mandela dinobatkan dan disimbolkan sebagai pencetus perjuangan tersebut. Ini fakta. Itu jauh, South Africa 60-an, 70-an. Ini yang baru, dekat di Burma, Aung San Suu Kyi 10 tahun di Burma, dekat dengan kita. Kita lihat kegigihan pendokong mereka, kalangan pimpinan parti, pendokong parti, kalangan rakyat mereka yang bersama dengan Aung San Suu Kyi. Sudah 10 tahun Aung San Suu Kyi dalam penjara. Mereka tetap terus tanpa rasa segan, dengan the courage on conviction, dengan keyakinan mereka terus memperjuangkan manusia yang mereka rasa dianiaya dan dizalimi. Dan ianya mendapat liputan antarabangsa yang cukup hebat. Apakah Anwar bukan Mandela? Apakah Anwar bukan Aung San Suu Kyi dalam perjuangan? Nak kira antarabangsa, saudara, tidak kurangnya hebatnya manusia ini. Tak kurang hebat. Saya bukan bercakap berasaskan emosi atau kerana saya bekas politiknya, tetapi untuk pengetahuan saudara, bulan ini majalah Ekonomis, majalah yang paling berpengaruh dan mendapat liputan paling besar seluruh dunia, tidak ada pemimpin dunia yang tak baca. Dr. Mahathir itu dia marah pun dia baca. Perdana Menteri dulu lah. Perdana Menteri sekarang saya tak pasti dia baca tak baca, sebab dia kurang baca. Tetapi pastinya dia suruh penasihat dia baca. Dialih bahasakan ke 22 bahasa dunia. Puluhan juta dicetak. Dan untuk pengetahuan saudara, dalam keluaran khas majalah di Ekonomis pada bulan Disember yang dikeluarkan setiap tahun, keluaran khas yang mengunjurkan apa yang berlaku pada tahun seterusnya, untuk tahun ini, untuk tahun 2004. Dalam majalah, dalam keluaran khas tersebut, Anwar Ibrahim, satu-satunya pemimpin politik Asia yang diberi penghormatan untuk mencatatkan pengalaman dan pengalisan beliau di majalah tersebut. Tapi kita tak jumpa majalah tersebut. Kita tak jumpa. Saya duk cari juga sebulan ni, tak ada. Sebab tu kita nak tanya Menteri Dalam Negeri yang kononnya lebih liberal, lebih demokrat dan sebagainya, mana pergi majalah tersebut? Saya rasa semuanya sudah disimpan di Kementerian Dalam Negeri, tak berani disebarkan ke seluruh rakyat Malaysia. Ini Anwar Ibrahim, bukan sekadar satu individu, suatu institusi, suatu nilai perjuangan yang cukup diakui dunia, saudara. Sebab itu kita harus punya keberanian, keyakinan kalangan kita, pimpinan parti politik, NGO, kesemuanya harus punya keyakinan untuk terus membawa isu ini sebagai isu paling utama dalam perjuangan kita. Ini yang saya mau nyatakan. Bukan sekadar isu kita nyatakan sebulan 2 kali, sebulan sekali, setahun sekali. Bukan itu yang kita mau, yang kita tuntut, yang rakan-rakan anak-anak muda ini, ya, dengan penat jerih mereka, dengan segala keterbatasan mereka, yang si dengan tenjuanya, dengan si zunanya, nasi dan semuanya ni, kita tengoklah pun mereka ni pun
Bukan kuat-kuat mana, tapi dengan kekuatan mereka, keyakinan mereka, mereka anjurkan program ini, gerakan ini. Untuk apa? Untuk meyakinkan kita bahawa Anwar ini seharusnya dinobatkan dalam isu yang paling utama dalam sejarah perjuangan kita. Ini yang harus kita teruskan. Ini yang seharusnya menjadi maudhu utama perhimpunan dan perjumpaan kita malam ini. Ianya tidak akan beri makna apa-apa, saudara. Sekiranya kita hari ini kita berhimpun, kita bernyanyi, kita berucap, kita menyatakan pernyataan dan sikap, dan ianya habis malam ini. Ianya harus diterjemahkan dengan tindakan susulan kita, dengan semangat dan komitmen dan tindakan dan keyakinan yang saya sebutkan tadi, the courage of conviction, dengan keyakinan, keberanian kita di atas keyakinan kita untuk terus membawa isu ini sebagai isu paling utama dalam sejarah perjuangan politik kita. Saudara yang saya kasih sekalian, saya pernah berada dalam sel di mana saudara Anwar Ibrahim berada pada malam ini, pada saat ini. Sel yang seumpama itu, panasnya, baunya, keadaannya hampir sama. Apatah lagi sukma di penjara Kajang. Memang saya dapat rasa dan bayangkan kerana saya bersamanya dulu di penjara Kajang. Serba-serbi susah, saudara. Segala-galanya adalah kesusahan dan kepayahan. Segala-galanya. Bukan setiap jam, setiap minit, setiap saat kita terpaksa berdepan dengan segala kepayahan. Sebutlah apapun. Tidur, serba payah. Dengan panasnya, dengan tilamnya yang cukup panas dan nipis. Tentunya tidur seorang lah, tak ada teman. Cukup payah tidurnya, makannya payah. Tak perlulah saya nak sebut, cuma cukuplah sekadar saya nyatakan, kalau diletakkan tray dan makanan dan nasi dan sayur-sayuran yang ada itu, yang diberikan di penjara itu di depan saudara malam ini, jangan kata jamah, tengok pun, mungkin bau pun saudara tak lalu. Itu makan, mandi susah. Macam mana nak senang mandi? Bukan ada dinding. Nak buang air macam mana? Keadaannya cukup susah. Nak berus gigi pun susah. Orang berus gigi biasa, berusnya panjang. Berus banduan dipatahkan, tinggal sekeran. Nak tahu rasa senang tak senang, patahkan berus gigi kat rumah malam ni. Lepas tu berus gigi esok pagi, tengok senang tak senang. Ya. Susah. Dengan segala kepayahan, setiap minit, setiap saat. Maknanya apa, saudara? Maknanya minit dan saat dalam penjara bukan sama dengan minit dan saat di luar penjara. Itu maknanya. Itu kita kena faham. Itu kita kena faham untuk kita berjuang dengan semangat dan kekuatan dan keberanian. Itu mesti ada. Sebab itu saya ambil jalan, ambil keputusan untuk minta jamin, untuk ikat jamin kes OSA saya, walaupun saya ada pilihan untuk terus duduk dalam penjara. Saya tinggal 6 bulan saja lagi. Kalau saya tak ikat jamin, saya dah bebas dah pun 7 hari bulan 12 yang lalu. Tak payah fikir dah OSA 2 tahun. Tetapi saya buat keputusan untuk minta jamin supaya saya dapat keluar, walaupun saya terpaksa rugi 10 bulan berada di penjara. Kerana kalau rayuan saya ditolak, saya balik 2 tahun dalam penjara. Tetapi saya buat keputusan untuk keluar, kerana saya nak nyatakan seperti yang saya nyatakan dalam ucapan sulung saya di rumah Datin Siti Tuan Azizah. Saya ingin nyatakan dan fahamkan kepada teman-teman, kepada kita yang berada di luar ini, apa maknanya penjara, supaya kita bergerak betul-betul, supaya kita bergerak bersungguh-sungguh. Ini yang diperlukan, bukan sekadar pernyataan seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, sekadar sebut. Buat apa? Baik jangan sebut. Ini yang seharusnya kita faham. Saya mengambil inisiatif saya sepanjang 6 bulan saya di luar. Macam-macam lah yang kita lakukan bersama dengan teman-teman dalam parti, di luar parti, dalam negara, luar negara. Ya, tapi Anwar masih di dalam.
Kita terus bulan puasa baru ni, Ramadan. Saya dengan saudara Salahuddin pergi Putrajaya, hantar memorandum kepada Perdana Menteri baru. Sebab Perdana Menteri baru ni jadi imam solat. Jadi kita minta lah. Yang dulu imam tak pernah, makmum pun jarang-jarang. Yang ini jadi imam solat. Dia gegak gempita seluruh Malaysia, Perdana Menteri jadi imam solat. Padahal bukan benda pelik pun. Yang peliknya sebab sebelum ni Presiden UMNO nanti tak pernah yang jadi imam solat. Yang itu pelik lah. Tak apa lah. Sebab dia jadi imam solat, kita minta. Saya pergi bulan Ramadan Mubarak, saya saudara Salahuddin Ayub, kita pergi Putrajaya. Ya, kita minta. Ya, banyak tuntutan kita. Tetapi saya nyatakan selepas masa saya pergi itu, saya kata banyak tuntutan, tetapi saya ingin nyatakan tuntutan yang paling penting ialah untuk membebaskan jiwa yang seharusnya merdeka, jasad yang seharusnya merdeka. Ini seharusnya dibebaskan. Saya tahu apa maknanya penjara. Saya tahu saat dan minit dalam penjara. Saya kata kalau dia betul-betul berdiri dengan ruh sebagai seorang imam, mengimamkan solat, jangan kata hari, jam itu juga beliau seharusnya panggil pegawai-pegawai Menteri Dalam Negeri, hakimnya dan sebagainya yang seharusnya dipanggil untuk membebaskan Anwar Ibrahim, bebaskan Sukma, bebaskan Ning Adli, bebaskan tahanan-tahanan politik di Aceh. Itu yang mesti dilakukan. Karena ini bukan persoalan yang lain. Ini persoalan kebebasan. Ini persoalan nilai insan, karamah insannya. Kita minta. Tak ada. Imam jadi imam lah. Tapi tak keluar juga. Sampai takbir Syawal, mereka masih di danau. Terpaksa melalui sekali lagi saat getir menyambut Syawal di balik penjara, di balik tembok besi. Saya pernah rasai, saya tahu betapa peritnya keadaan itu. Mereka terpaksa lalui. Habis Syawal, tak apa, bulan Syawal, saya terus lagi berusaha. Saya minta, saya terus, saya cuba, saya minta. Tak ada. Sekarang ni tinggal 2 hari lagi Syawal. Tak ada. Saya nak beritahu malam ini, saudara. Beritahu malam ini. Habis Syawal, Anwar Ibrahim, Sukma yang di ISA, Ning Adli yang lebih, khususnya yang dah lebih ditahan 2 tahun, tidak bebas. Kita akan turun ke gelanggang habis-habisan untuk bangkitkan semangat dan kegairahan rakyat. Dia jangan ingat kita slow down, kita bagi ruang ke dia. Ya, memang kita bagi ruang sebab dia baru. Walaupun tak perlu kita bagi ruang sebenarnya, tapi tak apa. Ramadan Mubarak kita bagi, Syawal kita bagi. Tetapi ingat, Mahathir yang kanonnya hebat itu 5 tahun hancur, undur. Daulah Badawi kalau mula kita libas, kita tengok berapa tahun dia boleh bertahan. Tetapi dengan syarat punya kekuatan keseluruhan. Sebab itu saya nyatakan kepada saudara, malam ini hanya permulaan. Dalam tempoh 2 minggu daripada malam ini, tempoh 2 minggu daripada malam ini, kalau masih tidak ada tanda-tanda Anwar dibebaskan, Sukma dan Ning Adli dan yang lain-lainnya dibebaskan, kita akan turun ke gelanggang. Dan saya pohonkan sokongan semua kita untuk bersama-sama. Satu lagi isu yang besar ialah tentang rasuah. Kita lihat tadi suara hati saudara Anwar Ibrahim cukup konsisten bab rasuah, cukup konsisten. Dah 5 tahun dia sebut tentang rasuah, tentang pembaziran dan sebagainya. Saya nak, dan sekarang ini Perdana Menteri baru ni kononnya nak menjadi jago membeteras rasuah dan sebagainya. Saya nak bagi tahu beza macam langit dengan bumi antara perjuangan Anwar Ibrahim dan perjuangan Daulah Badawi menentang rasuah dan sebagainya. Dia hanya cakap retorik. Luar parlimen, dalam parlimen, kampung, bandar, desa, itu yang disebut. Tetapi apa yang dilakukan? Saya pernah bersama saudara Azmi, yang lain-lain. Kita tahu macam mana saudara Anwar buat kerja untuk hapuskan lingkaran yang melindungi pemimpin-pemimpin besar yang korup dan rasuah ini. Bukan mudah. Panggil Datuk Syafi'i, bekas masa tu dia ketua pengarah PPR, panggil kerja siang malam. Dia masa tu yang Dr. Zaid Hussein Ali tadi, dia semasa menjadi pemangku Perdana Menteri, gunakan kesempatan itu, panggil ketua pengarah PPR, dia panggil
Siang malam dia buat kerja. Lepas tu dibawa ke kabinet. Kabinet sendiri tidak mau sokong pindahan tersebut. Mana nak sokong, semua penyamun tu. Tak mau sokong. Akhirnya Anwar Ibrahim sendiri sebagai pemangku Perdana Menteri pergi ke parlimen dan bentangkan pindahan parlimen tentang akta rasuah. Ini baru semangat iltizam yang konsisten tentang rasuah. Dola Badawi dia buat apa? Apa yang dia buat? Saya buat laporan polis tentang Mahathir Mohamad. Bukan 1, 70 kes. Saya dengan saudara Salahuddin buat. Apa yang dia buat? Tak ada. Yang kena saya. Bulan puasa kena 6 jam. 6 jam dia ambil statement saya. 6 jam. Salahuddin kena 2 jam, saya kena 6 jam. Memang dia geram lebih ke saya tahu. Puak-puak ni. Tak apa, saya bagi 6 jam. Dia minta dokumen, saya kata dokumen buat apa? Dulu saya bagi dokumen, saya kena 2 tahun. Takkan saya nak bagi dokumen lagi? Saya tak bagi dokumen, tetapi saya bagi segala fakta yang membuktikan perkara itu berlaku. Perwajah, saya kata memang saya nampak. Mana file dia? File dia ada kat BPR, BBC kat BPR. Saya pernah tengok. Dia kata berapa file? Bukan berapa file. You patut tanya berapa kotak. Sebab yang saya tengok bukan file 2 kotak penuh tentang perwajah. Kalau saya tipu, you tangkap saya. Pergi ke BPR cek. Bail out berbilion-bilion, renung 23 bilion. MISC, Petronas untuk anak dan sebagainya. Saya sebut satu persatu. Saya sebut tempohnya. Saya susah politik dulu. Saya duduk dalam mesyuarat pos kabinet. Dan selepas kabinet setiap hari Rabu, saya duduk dalam mesyuarat tersebut. Saya kata, daripada tempoh Julai, Mei 1997 sampai 98, setiap pos kabinet meeting dapatkan minit mesyuarat. Sebab dari situ jelas. Keputusan kabinet bail out renung 23 bilion. Saya masih ingat lagi saudara Anwar Ibrahim tanya Tan Sri Salahuddin. Masa itu dia ketua EPF. Dia kata, Tan Sri, macam mana ni 23 bilion kita bagi ke? Tan Sri Salahuddin kata apa? EPF ada duit memang banyak ratus bilion, tapi takkan kita nak bagi 23 bilion tak seorang manusia ni je. Ya. Itu jawapan. Anwar kata apa? Anwar kata bagus, memang jawapan ini yang saya tunggu. Buat laporan, buatkan kertas dokumen laporan, saya akan bawa ke next cabinet meeting untuk lawan dan tentang cadangan kabinet. Ini yang berlaku. Semua ada minit. Saya bagi 6 jam sudah. Yang ni saya cakap baru setengah jam. Saudara cuba bayangkan 6 jam saya bagi statement dan hanya rehat 15 minit. 6 jam. Saya sebut satu persatu. Sebab itu keluar saja daripada bagi siasatan. Saya cabar Menteri Rais Yatim untuk buat kenyataan. Sebab sebelum tu masa saya dengan Saudara Salahuddin buat laporan polis, dia terus buat kenyataan. Dia kata ini gimmick. Ini gimmick ya, untuk sengaja mencemarkan Dr. Mahathir. Padahal dalam laporan kita yang 70 kes itu, laporan kita 70 kes itu bukan sekadar 5 tahun. Tempoh 22 tahun dia jadi Perdana Menteri. Kesalahan beliau. Dalam tempoh 22 tahun itu 10 tahun Rais Yatim ni tentang Mahathir. Dia pun sebut perkara yang sama dalam tempoh 10 tahun tersebut. Sekarang dia sendiri dia kata kita tipu, kita fitnah. Saya buat kenyataan 6 jam, saya keluar daripada balai polis, saya cabar Rais Yatim, tengok kenyataan 6 jam saya. Dan dia hanya ada 2 pilihan. 2 pilihan aja. Sama ada tangkap saya kerana saya buat laporan palsu dan kenyataan palsu, atau tangkap Mahathir Mohamad untuk bagi kenyataan. Itu saja pilihan yang dia. Tak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Sama ada saya atau Dr. Mahathir. Tidak ada pilihan lain. Saya tunggu. Karena katanya tempoh sebulan. Belum cukup tempoh sebulan. Minggu depan cukup tempoh sebulan saya bagi kenyataan. Cukup tempoh sebulan, saya akan buat kenyataan. Mereka ada 2 pilihan. Sama ada tangkap saya atau tangkap Dr. Mahathir Mohamad. Kita tengok Perdana Menteri baru ini, yang mana yang dia tangkap. Dan yang saya kasih sekalian, akhir-akhir saya nak sentuh sikit sebab perkara yang disebut oleh Datuk Seri Anwar tentang masalah fitnah dan sebagainya. Ada dia merasa sesal, ada cerita-cerita tentang jual perjuangan, jadi sell out dan sebagainya. Saya tidak nafikan saya antara mereka yang cukup dicemuh dan difitnah sekarang dalam soal itu.
Saya tidak tahu mengapa. Sehingga kan 2 hari lepas dalam majalah Desta, kononnya saya mau keluar dan masuk UMNO, dan kononnya kerana saya dikonfront oleh teman-teman, saya nafikan. Macam itulah mereka gambarkan long line-nya saya dengan semangat perjuangan. Saya nak ingatkan mereka, puak-puak, juak-juak, saya nak ingatkan mereka, saya masuk penjara kerana saya pilih untuk masuk penjara. Saya pilih untuk keluarkan dokumen OIC. Walaupun peguam saya nasihatkan kesemuanya, jangan kena masuk setahun ke 7 tahun. Saya pilih untuk masuk dalam penjara. Sebab itu jangan ingat saya bandingan macam mereka. I'm not a sellout. I choose to be in prison. Juak-juak ini jangan kata penjara, pintu penjara pun mereka takut kencing. Saya bukan cakap besar, tapi saya nak katakan saya dah pilih masuk penjara dan saya akan berjuang, dan sekiranya itu tuntutan yang seharusnya saya masuk balik, saya ingin nyatakan saya bersedia untuk masuk balik. Jangan sekali-kali ingat saya sell out dan banding. Saya akan lawan habis-habisan. Tetapi keutamaan saya, ingin saya katakan sekali lagi di sini, keutamaan saya ialah untuk membebaskan manusia yang bernama Anwar Ibrahim. Ini keutamaan saya. Dan saya ingin katakan sekali lagi di sini, di depan pimpinan parti, rekan teman mereka yang pernah dipukul, yang digagi, yang disumbat, di lokap, macam-macam, di depan saudara, saya akan terus lawan saudara. Saya salute, saya hormat, saya menyatakan cukup penghargaan pada usaha teman-teman yang kecil-kecil yang tidak dikenali ini. Saya salute saudara, dan saya ingin menyatakan jaminan, pengakuan dan sumpah saya untuk terus bersama-sama dengan saudara untuk membebaskan Anwar Ibrahim. Kita akan terus berjuang, membujuk lalu melintang patah